Kira dengar pasang kemah ni bermula lah, ya. Memegang hari untuk kenduri. Siapan lah. Bangku-bangku, kursi meja. Ada kemas sini. Kalau dulu nak kenduri, bertunang, lepas tu kenduri kahwin, lepas tu anak-anak. Sekarang dah ada cucu, kendurikan cucu pula ya. Dah besar nak disunatkan. Itulah. Jangan bijak ya. Nyada. Kita melawat ke dapur. Ini Mihun masih lagi standby. Inilah dapur Cik Zeh. Dan salah satu menu kenduri di rumah Mak Notel, iaitu udang galah Sungai Bernam ya. Kembangkan kuih ni. Cubi dia nak pergi buat apa nama kapur kuih apa dia? Koci. Juga tunjuk ada. Koci. Siapa yang dia punya chef dia? Tukang buat je ramai tapi chef ni siapa? Chef utama dia. Puan Sam-Sam lah. Oh, koci ya. Orang kata kuih koci ni kuih untuk orang tua makan yang tak ada gigi. Tak tahulah. Oh, chef Nadia tengah sibuk lagi. Anak saudara dah mula sampai, tetamu-tamu dari Meru sampai. Kita sarapan pagi dulu. Uda pun dah sampai. Jadi walau macam biasa, kita sebelum majlis kita sarapan pagi dulu, ya. Barisan kuih-kuih dan juga makanan untuk dihidangkan bagi kenduri hari ini. Dan jam 12 ni tamu-tamu mula-mula sampai. Tapi majlis kita selepas Zuhur bermula. Ini pelamin yang kita sandingkan cucu kita nanti.
Ayu, nanti kau tak ada gambar pula dalam video kan? Sudah. Kamu dengan aku lawat, kau tak keluar, tak keluar, pasal dia pakai tekul. Kan? Hari lahir saya yang ke-12.
Acik dah api. Straight, straight. Awak ada dua. Selamat kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu. Tutup. Siap. Karaoke satu cik, karaoke. Satu lagu. Siap.